untuk menjadi surgamu. Ibarat-ibarat yang macam tu, ulang lagi. Dan mohon perlindungan daripada neraka juga banyak-banyak. Ya Allah, jangan jadikan aku hamba-Mu yang malam yang menjadi penghuni neraka-Mu. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab neraka-Mu. Ya Allah, jangan masukkan aku dalam neraka-Mu. Tok kita, mak ayah kita, keluarga kita, guru-guru kita, nenek moyang kita, syekh-syekh kita, ustaz kita, umat seluruh. Minta Allah banyak-banyak kali, kerak-kerak kali. Nak buka puasa minta, lepas buka minta, nak semayang minta, selepas semayang minta. Ni Nabi suruh buat banyak-banyak. Akhirnya baginda tutup hadis riwayat Sahih ini, man saqa sa'iban saqahu Allahu yaumal qiyamah min hawli la yazma'u ba'dahu hatta yadkhulul jannah. Siapa yang bagi minum orang yang berbuka puasa, ulang balik tawaran tadi, harga tadi, nilai tadi. Siapa yang bagi minum orang buka puasa, Allah akan bagi pula dia minum daripada telaga aku di hadap nanti di telaga Kausar, di mana dia tak akan berada lepas pada itu sampai lagi masuk surga. Ulang lagi kawan. Dua perkara yang kita sebut sini dalam hadis yang saya sebut. Satunya nilai-nilai dan harga-harga Ramadan. Satu lagi ialah tawaran-tawaran hak yang kita kena rebut dan isi sepanjang Ramadan. Dua perkara ini tujuannya apa dia? Supaya kita kenal sungguh Ramadan hendak datang. Kedua, supaya kita bersiap sungguh dengan kita punya minda kita, persepsi kita, semangat perasaan kita nak menyambut Ramadan. Kita sambut dengan penuh kenal, dengan penuh cara. Tidak macam tadi contoh yang saya buat. Sebaliknya kalau kita tak kenal, dia jadi gitulah juga. Gitulah juga macam asal. Puasa tak puasa serupa je. Kalau tak kena, kita akan buat tak cakap je. Cuba kalau kita jalan kat Sari Tembulung, jalan, jumpa saudara kita, kemarin kita salam, kemarin kita takak. Orang tanya siapa tu? Saudara kawan. Siapa tu? Sepupu kawan. Siapa tu? Cikgu kawan paling. Tapi orang lain selisih kita minggu-minggu, kita tak tahu sebab kita tak kenal. Padahal ini yang jalan contoh ada Tok Wali tak tahu kita, atau ada Tok Alim tak tahu kita, atau ada orang ada malam tak tahu kita, atau ada kaki malam tak tahu kita, sebab kita tak kenal. Jadi bila kita tak kenal, kita tak akan cakap. Soal kenal tak kenal ini saya buat satu contoh lagi. Contoh pengalaman saya sendiri, kes kenal dengan tak kenal. Tahun 1968, saya kecil di masa itu. Kampung saya, kampung Jenegok, Pulau Gelang. Orang yang Tembulung ini, kampung Jenegok, Pulau Gelang. Tahun 68 saya kecil lagi. Hari itu hari Isnin, malam hujan. Kampung kami masa itu dua jenis makhluk banyak. Makhluk nata, rimba. Makhluk orang, kemenek. Banyak orang. Jadi rimba banyak. Malam-malam saya baru tidur balik masa itu. Asal malam hari semua pakai jorok pakai rumah. Ngapa? Takut dengar bunyi rimba langkah keluar. Sekejap-sekejap menengok bunyi keluar pergi balik. Sekejap-sekejap duduk dapat kaki keluar. Hambat ada rimba. Esok dengar lagi rimba menengok. Ngapa kekau ada rimba? Jadi takut pada ini rimba. Seberang payah ni rimba di tanah tu. Tapi dengar bunyi rimba, mok kat bawah, tu rimba makan kerbau. Kita poi rimba makan kerbau. Semua ada kerbau, tak ada pergi dia makan rimba. Kalau kita apa jadi dapat rimba? Tu takut tu. Takut rimba. Malahnya semua pakai jorok pakai rumah. Tapi pada hari Isnin 1968, pagi itu hujan lebat malam, arwah-arwah saya lebat kat kebun. Kebun tu tak jauh. Kita pada bodoh je daripada rumah 300 meter. Jadi antara rumah orang ke kebun tak ada rumah orang lain, hutan. Lepas sejak lebih lagi saya pergi Johnson belakang. Lepas 100 meter dia tinggal ke dapur rumah, lalu buah pokok terak. Lalu buah pokok terak tu terjengkuh satu makhluk Allah duduk buah pokok terak ni. Dia tengok saya tengok. Dia renung saya renung ni. Mata kau tentang mata. Lama, tak jauh, 15 kaki je jalan. Daripada saya kepada adik paling minum je. 15 kaki jalan. Sama-sama bertentang mata renung. Letih dah sama-sama tengok.
Saya pun lari semula pergi kat Abah saya. Sampai kat Abah saya cakap, Abah, saya tengok kucing punya Allah besar ni. Dia kata, Abah besar mana? Muka dia besar ni. Lepas tu belah-belah. Dia terus peluk saya, anak aku. Dia kata panjang umur. Rimah tu terus saya lompat ke belakang dia. Tadi tengok rimah relax dia. Bila sebut je rimah, terus saya lompat ke belakang arwah dia. Dia pendukung saya balik ke jalan lain. Tak lalu dah jalan tu. Dia tak tengok pun, tak lalu dah jalan tu. Saya tengok tadi, tak ada benda tengok. Mengapa tuan-tuan? Mengapa gitu? Sebab tak connect. Sebab tak kena. Jadi saya nak beritahu dia kena, tak kena. Macam mana akibat. Ni 1968 ni cerita. 1987 balik 87. Tadi 68. 1987 sekali lagi saya jalan dari hutan seorang diri. Jaga buat sudah siap. Tapi yang ada satu nenek je panjang ni. Jalan. Kesepok di Banyaru. Sepok di Banyaru. Bung. Melompat satu bulu hitam je. Gung je. Sedang boleh dia jatuh tanah. Dia pusing balik. Tukang satu. Rupanya rimah juga. Rimah kumpah. Dia tukar saya. Dia sebenarnya dia acor je. Bukan tukar habis. Kalau kita silat dia tak masuk habis. Tengok. Dia pakai bulu benda. Dia pakai silat benda. Kita acor sikit tengok dia buka benda. Ni gayung. Gayung kita kena pakai gayung juga. Dia putau. Kita kena pakai mulai. Kalau putau. Dia test market dulu. Dia acor separuh. Tapi bila dia acor dia separuh, saya dah lompat lapor kepala lah. Lapor kepala lompat kebetulan. Memang saya dah bagi sekolah lompat tinggi. Memang tinggi lah lompatnya. Piung. Lapor kepala. Jatuh tanah lompat lagi. Khidmat pelik tengok tak boleh dia boleh dengan lompat. Cabut pendek lipat. Dah lah lompat lipat pula. Anak-anak tu anak besar ujung-ujung dengan putus kena lipat. Baik luar biasa ni. Sekali dalam lebah 5 kali. Ayu ke sakit tak tumpang. Dia tak kuala. Hari ni sekali pacah betul. Mengapa? Limbah kadang-kadang takut. Dengan jerit, dengan lompat, dengan silat semua dia berlaku. Cukup dia punya package dia dalam tu. Rimah dalam selok tengok. Lalah dia lari gitu. Lari kerajaan tu orang tu. Dia lari kerajaan. Lari. Jadi kenapa saya beritahu? Sebab ni saya kena rimah. Bila dah kena lain cara. Bila dah kena lain persepsinya. Bila dah kena lain tindakan. Bila dah kena lain sambutan. Pasal kena. Beza kan tahun 68 dulu tak kena. Walaupun hak saya jumpa 68 dulu lebih 4 kali lebih besar pada yang 87. Hak 87 Imam Kumbang je. Tak ada sejarah orang Melayu di tanah Melayu ni mati makan dari Imam Kumbang. Tak ada saya dengar. Pernah kena kekok 28 jahit tapi tak mati. Dia tak makan, tak dan tak makan orang. Dia besar sikit pada anjing je. Tapi pasal nama dia Rimah, maka lain macam juga menghadapi. Hak tu banyak dah sejarahnya. Hak kena makan tadi, faham tadi je. Keluar dengan tuan, keluar dengan tuan lagi. Kambing dengan tuan kambing, dia makan habis. Tapi tak takut sebab tak kena. Hak ni tadi luar biasa lompat. Pasal nak kena. Jadi itulah juga Nabi ajar kita ni. Hak bagi tahu gini. Nak suruh kita kena. Nak suruh kita suruh. Nak suruh kita rebut. Dan mesti yang bersuruh kita tak suruh kita jadi waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum supaya sesuai dengan janji Allah la'allakum tattaqun. Puasa kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi beritahu penisian ni kita buat supaya kita berada atas jalan petunjuk dan dapat capai maksud sebenar daripada puasa iaitu jadi hamba Allah yang bertakwa. Pasal dia suruh kita kena. Bila dah kena takkanlah serupa. Tak serupa dah. Kita jambut Ramadan dengan jambut bulan Syaban. Tak serupa dah malam-malam kita di malam kejam bulan Syaban. Tak serupa lah siang-siang kita di siang daripada bulan Safar dengan bulan Ramadan. Sebab kita tahu dah kita siang dia ada apa, malam dia ada apa. Siang dia ada apa, malam dia ada apa. 4 perkara jadi Nabi suruh buat banyak. 4 perkara. Sepeda. 4 perkara ni Nabi suruh buat banyak secara solat. Dan ada pula perkara-perkara yang kita diajarkan oleh syariat buat banyak bulan ni secara kias.
disuruh buat banyak sembahyang sunat dalam bulan ni. Ambil ke mana? Disyariatkan sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak ada tarawih. Katalah kita sembahyang ke masjid ni, sembahyang tarawih ni satu bulan. Lepas tu seronok pun nak rasa sembahyang tarawih. Dan selalu pagi raya berapa senang kita makan solat ni. Kita pas sembahyang tarawih lagi. Kenapa sedap sangat? Tak lama datang untuk kali rombongan ni. Dia bawa lah ustaz-ustaz ni buat sembahyang tarawih ni. Ni dah bid'ah ni. Kalau kamu sedap sangat, sedap ke tak sedap ke? Bulan tarawih tak ada bulan lain, bulan Ramadan je. Dia akan kau begitu. Sebab apa tarawih bulan Ramadan je? Nak ajar isyarat pada kita bahawa bulan ni kena banyak solat. Macam tarawih bulan Ramadan ni tak ada bulan-bulan lain. Suruh kita pertingkatkan juga solat. Kalau di bulan-bulan biasa kita sembahyang fardu je, bulan ni kenalah rajin-rajin sembahyang sunat. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Kenapa tak banyak ke sembahyang sunat? Tarawih pun kena rajin-rajin. Dia tak timbul masalah isu 8 dengan 20. Orang ni kata 8, orang ni kata 20, orang ni kata 8, orang ni kata 20. Saya tak nak faham masalah tu. Kita 8 dengan 20. Tapi kita ambil jalan mudah. 8 dengan 20 mana banyak? Kita disuruh buat banyak. Kita disuruh buat banyak. Tak payah pakai dalil, tak payah pakai hujah. Kita pakai hujah bodoh je. Iaitu 8 dengan 20 mana banyak? Kalau kita rasa 8 banyak, kita buat 8. Kalau kita rasa 20 banyak, kita buat 20. Sebab isunya ialah kita dianjurkan suruh banyak sembahyang sunat, suruh banyak tatawuk solat dalam bulan Ramadan. Maka kalau kita rasa hak 8 tu banyak, kita buat 8. Kalau kita rasa 20 banyak pun 8, buat 20. Hak lebih sedih lagi ni, dia taki 8, 20 ni. Orang hak dah 20 sudah dah, hak 8 pun balik dah. Dia tak boleh lagi taki. Taki saja buat dah. Satu hari lagi dia sembahyang juga. Dia buat 8. Dia buat 8, buat 20. Baik, dia kawan 8 je. Ada 20. Ada lagi dia buat. Kira tak ada duit tadi. Dia duduk sana ni. Sembah cakri, sembah agak pastor. Lepas selesa, bulu pokok lepas selesa. Orang 20 balik lama dah, dia tak balik ni. Pada duduk itu baik sembahyang sini dapat beda. Pada duduk tak ada kerja buat situ, tak ada amalan situ. Jadi kita disuruh banyak solat. Solat dalam bulan ni. Tarawih buat, sembahyang sunat makliyah qabliyah buat, qiyamul lail buat, tasbih buat, sembahyang hajat buat. Tak kira sunat mutlak buat, banyak ke sembahyang. Orang Harun al-Rashid, Abang Rashid kita tahu lagi sibuk mereka pemerintahan dia punya luas, dia tak ada matahari tenggelam. Jajahan dia tak ada matahari tenggelam. Maknanya kalau sekolah sana tenggelam, tak sini duduk lagi. Sini tenggelam, sana duduk lagi. Sana tenggelam, sana dah terbit kalau semula. Tak ada pemerintahan dia matahari tenggelam. Tapi dan lagi 400 rakaat sehari. Nak kita takkan sibuk pada Harun al-Rashid sampai tak ada sembahyang 40 rakaat. Campur semua 40. Okey lah tu. Sembahyang fardu je lah 17. Qabliyah, ba'diyah, campur dengan tarawih 40. 1/10 pada Harun al-Rashid. Okey, pada tak ada langsung. Dia dah lagi gitu. Jadi kita kena banyak sembahyang sunat dalam bulan Ramadan. Dan diisyaratkan juga dengan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, suruh kita banyak baca Quran. Itu baginda baca khatam seluruh Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam semak seluruhnya dalam bulan Ramadan. Sehinggalah tahun terakhir sebelum wafat, baginda semak 2 kali. Baginda sallallahu baca 2 kali. Jibril semak 2 kali seluruh Al-Quran bulan Ramadan. Banyak baca Quran bulan Ramadan. Maka dianjurkan kita untuk buat itu. Banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih khatamkan 61 kali Al-Quran bulan Ramadan. 30 juzuk malam, 30 juzuk siang, sejuzuk lagi dalam sembahyang tarawih. Esok 30 juzuk malam, 30 juzuk siang, satu lagi dalam sembahyang tarawih. Habis Ramadan 61 kali khatam. Imam Ahmad bin Hanbal begitu juga. Imam Abu Hanifah begitu juga. Kita bukan Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i. Berapa pula agak kita nak ambil? Tak banyak-banyak lah. Kita habis khatam 30 juzuk satu Ramadan pun okey. 30 juzuk satu Ramadan pun okey lah.
Tak payahlah sampai 61 kali macam ini. Sejuzuk sehari kita baca Nabi kata. Kita baca Quran lama lah. Tapi katamkan tiap-tiap Ramadan. Bulan Ramadan ni kena bagi katam. Tak mau kawan kata Quran. Dah, kalau kita susun molek-molek, tak ada payah juga. Quran ni satu juzuk ada 10 leh. 10 leh 20 muka surat sejuzuk. Kita baca Quran Karim. Sebelum subuh baca seleh, lepas subuh baca seleh, dah boleh. Belum zuhur baca seleh, lepas zuhur baca seleh, dah 4 leh. Belum asar baca seleh, lepas asar baca seleh, dah 6 leh. Sebelum buka baca seleh, lepas buka baca seleh, dah 8 leh. Sebelum isyak seleh, kalau lepas rawat seleh, dah habis tu. Cukup juga. Kalau baca straight je